Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semuanya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noyana. Saya nak sharekan resipi simple je, resipi masak acar timun, acar rampai ya. Ni bahan-bahannya untuk blender: bawang besar 2 biji, halia 2 inci, bawang putih 5 biji ya. Ni apa ni? Udang kering 1 mangkuk kecil ni ya. Ni biji sawi saya sanggar ni ya. Ni bawang putih sebelah biji, bawang merah kecil ya, sebelah biji. Bawang putih ni dah berapa biji? 9 biji ke 8 biji macam gitulah. Ni 4 inci ya halia. Ni masuk cili padi, cili merah ya. Okey. Dah ada kering, kita campur sekali blender dengan bawang ya. Ni masukkan gula, cuka. Ni timun dengan carrot kita potong panjang, potong macam biji batang macis yang kecil tu potong halus-halus ni. Timun dengan carrot. Okey. Ni kita blenderin dulu ya. Ada kering ni saya dah siap rendam air panas. Ni udang kering, bawang besar, halia, bawang putih ya. Ya, blender lumak ya, dah siap ya. Okey, kita potong ya. Okey, timun ni buang puluh dia, dalam puluh dia buang. Kita ambil isi luar je ya. Dalam ni kita buang. Ni lepas dah orang cakap dah ni dihiris, lepas tu kita kena air kapur dalam 10 minit 15 minit bagi dia rangup sikit. Ni. Okey, ni dah siap potong kita kena air kapur sekejap. Air kapur dalam 15 minit atau 10 minit ya. Okey, masukkan air kapur sikit ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tumis bahan blender tadi ya. Okey, kita masukkan garam dulu ya. Kita satu sudu dulu. Okey, saya masukkan gula ya. Gula satu sudu besar ni. Masukkan gula dulu bagi dia cepat pecah minyak kan. Kalau bagi saya lah, kalau saya masak sama macam gini, saya masukkan gula dulu, gula putih atau gula melaka tu gula nisang kerek tu. Jadi dia cepat pecah minyak. Ni saya masukkan cuka ya. Masuklah agak-agak saya masuk cuka ni. Ni kita tumis hingga ni sambal ni pekat ya. Ya, ni dah pecah minyak dah masak sambalnya. Kita masuk ni. Masuk halia yang potong macam batang macam tu ya. Ni saya masuk bawang sebelah biji ya, bawang merah. Bawang putih ni dalam 9 biji ke, segitulah.
kacang ni dulu, bagi lembut bawang ya. Ini kita boleh masuk yang ni timun dengan carrot masuk je. Kacang bagi rata ya. Kita kacang bagi dia rata sama ni timun carrot ya. Kalau tak cukup rasa tu boleh tambah gula, boleh tambah cuka ya, boleh tambah garam. Kalau tak cukup rasa cuka, tambah sikit cuka ya. Ni kita boleh masuk ni cili padi hijau merah ya. Ni biji sawi ya, masukkan biji sawi. Masukkan apa tu, masukkan udang kering lebih sedap ya kawan. Bagi dia sebati sambal tumis ni ya, dengan ni lebih sedap makan. Alhamdulillah, resipi simple je, resipi acar rampai. Acar tumis sambal ya. Resipi senang dan mudah, kawan-kawan pun boleh buat ya. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih.